pernah mengambil video yang banyak masuk YouTube, tak ada dapat pendapatan apa-apa. Lagi ramai orang access dan lagi ramai orang purchase, lagi dapat banyak pendapatan untuk dia. Jadi itu antara benda yang boleh buat waktu-waktu weekend, waktu-waktu budak-budak tengok bola, daripada tak ada buat apa kat rumah, pergi tengok budak tu ambil video. Kalau boleh minta permission ibu bapa nak ambil video, lepas tu promote balik kat bapa. Kalau siapa-siapa nak tengok, masuk sistem ini. Kalau perlu nak bayar kan. Ataupun kalau ada orang nak sponsor, tak payah masuk sistem ini dan orang tu bayar terus kat situ, ambil je lah duit tu, dapat dah duit kan. Kita nak semua orang ada jana pendapatan tambahan. So itulah inspirasi kita buat sistem ni, lebih kepada sebab kita pernah mengambil video yang banyak masuk YouTube, tak ada dapat pendapatan apa-apa. Kemudian kita fikir, kita buat je, kita boleh charge, orang boleh bayar. Tapi sudahnya kita fikir balik, kalau orang lain pun ambil video, apa salahnya? Bukan kita saja yang 7 orang kita sebut tadi tu. Satu Malaysia boleh ambil video, satu Malaysia boleh dapatkan pendapatan yang bermanfaat, harapnya yang halal kepada semua orang untuk menambah pendapatan.